oleh JDT. Bagaimana pula management gua? Kalau kita lihat, Patik masih ingat bagaimana bila Syafiq Ahmad kemalangan. Insiden tu sebenarnya pantas pihak kebajikan di JDT mengambil berat tentang pemain. Lain-lain yang mungkin orang tak tahu, kita share. Masa saya terima laporan tersebut, first kali saya hantar saya punya setiausaha sulit saya dan juga Imam Besar Negeri Johor untuk membantu menguruskan segala-galanya. So hospital, perjalanan, transportation, segala-galanya saya jaga. Kerana macam mana pun itu tanggungjawab saya sebagai pemilik kelab dan dia adalah pemain saya. Bukan tu saja, saya pun buat masa yang sama masih hantar Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk menetap di Kedah buat masa itu, untuk memberi dia support, buat solat hajat dan bagi dia support dalam untuk make sure tenangkan dia, kerana situasi itu adalah bukan situasi yang senang untuk siapa-siapa melalui. So that is what situasi saya dengan Syafiq Ahmad. Kebajikan tu juga saya patut tertarik bagaimana Ramadan katanya Ramadan ada injury dan kelab kita ada satu perjanjian dengan Dr. Bofa, which is Manchester City punya dan Barcelona punya doktor dan consultant. So saya ada kolaborasi dengan dia dan saya menghantar Ramadan ke Barcelona untuk membuat surgery. Dan insyaAllah kita akan nampak Ramadan back in action tahun depan. Hantar ke Barcelona? Yes. Pergi cek kaki ya? Gary Steven Robert saya pernah hantar, Kunalan pun sama. So setiap pemain yang ada injury saya akan hantar ke Barcelona untuk mereka buat treatment mereka di sana. Itu dari segi elemen kebajikan, Afiq ya. Player datang dan pergi, tetapi Okay, I know, but why? Raja ni above politics.